Assalamualaikum. Bagi pelajar-pelajar autism di universiti, mereka sebenarnya bukan kekurangan potensi ya, tapi mereka sering berdepan dengan cabaran ya di universiti disebabkan sistem yang kadang-kadang belum sepenuhnya inklusif, dan juga dari segi persekitaran ya, persekitaran masyarakat kampus yang kurang memahami ciri-ciri individu autism ya. So antara cabaran-cabaran yang kerap mereka hadapi, yang sering kita jumpa lah ya di universiti adalah suasana yang kurang mesra, kurang memahami pelajar autism. Jadi kadang-kadang kita faham ya, yang pelajar autism kita kadang-kadang dia kurang memahami social cues kan. Jadi kadang-kadang tingkah laku mereka sedikit berbeza ya daripada pelajar-pelajar yang neurotypical ya. Ada kalanya mereka menggunakan perkataan-perkataan yang kurang sesuai ya. Jadi kadang-kadang mereka sering disalah faham oleh rakan-rakan dan juga mungkin juga oleh pensyarah-pensyarah. Jadi di sini itu antara cabaran yang besar lah yang yang pelajar-pelajar autism kita hadapi, dan cabaran untuk universiti juga lah ya, untuk macam mana kita nak mengadakan suasana yang lebih inklusif, yang lebih mesra pelajar-pelajar autism dan pelajar OKU keseluruhannya. Jadi disebabkan perkara ini, kadang-kadang mereka hilang keyakinan diri dan rasa kurang selesa, dan di sini itulah pentingnya masyarakat kita perlu lebih empati terhadap rakan-rakan kita yang mempunyai masalah ataupun impairment, terutamanya mereka yang individu autism, disebabkan autism ni adalah kita panggil hidden disability atau kurang upaya yang tidak kelihatan. Jadi ia memerlukan banyak kefahaman di pihak masyarakat untuk menerima mereka seadanya, sebab mereka juga mempunyai hak untuk belajar. Okey, satu lagi disebabkan oleh stigma oleh masyarakat ni, kadang-kadang ada juga pelajar-pelajar autism kita yang belum didiagnose, tetapi walaupun mereka tahu mereka struggle, yang punya masalah cabaran dari segi akademik atau dari segi social interaction, tapi mereka in denial, dia agak sukar menerima keadaan mereka, yang menerima yang diri mereka mempunyai ciri-ciri autism ataupun keadaan mereka sebagai individu autism disebabkan stigma dan label yang sering diberikan oleh masyarakat. Jadi ini antara cabaran juga yang kita dapati di universiti. Antara yang penting juga adalah cabaran-cabaran dari segi interaksi sosial. Mereka di universiti mereka tidak boleh belajar bersendirian disebabkan tugasan-tugasan ada kalanya perlu dilaksanakan berkumpulan. Jadi jika mereka mempunyai masalah interaksi sosial, agak mencabar untuk mereka sama-sama melaksanakan tugasan berkumpulan, disebabkan mereka mempunyai masalah dari segi komunikasi, dari segi pergaulan dengan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi ini juga kadang-kadang akan mengganggu proses pembelajaran mereka, dan ada kalanya kita kita mintalah para pensyarah untuk membantu dari segi memilih rakan-rakan yang lebih sesuai untuk mereka untuk bekerja berkumpulan. Dan di sini juga kita nampak pentingnya kita mempunyai program-program membuka minda dan juga membuka hati warga kampus dan juga masyarakat kita keseluruhannya untuk lebih terbuka, berfikiran terbuka, hati yang terbuka untuk menerima individu autism ini, sebab mereka juga ada sebahagian daripada masyarakat kita dan mempunyai hak mereka untuk belajar. Okay, sekian, terima kasih.